dia Arab, dia Quraisy, dia orang berpelajaran, dia pimpinan di dalam masyarakat. Bila dia dengar Nabi SAW tarik surah Al-Fatihah, apabila dia dengar Nabi SAW baca surah Al-Haqqah, dia dengar tu benda tu duk ramai hati dia. Fakultu, dia duk cerita balik ni, dia duk cerita pengalaman, kenangan dia sebelum dia masuk Islam. Fakultu hadza wallahi syair. Dia duk lawan hati dia. Hati dia ni dah duk rasa, duk kena tarik dah dengan bacaan Nabi tu, tapi dia cuba untuk lawan. Dia kata apa? Wallahi ni Arab, bukan Islam pun wallahi juga. Tuan ni kat Arab ni dia wallahi ni hari-hari. Wallahi, dia kata demi Allah, saya gimong. Tapi wallahi, dia wallahi bagi dia ni bukan macam kita. Kita orang Melayu kalau sumpah wallahi wabillahi, habis mulut ketang herok, bibir mulut pucat habis, takut dengan kalimah wallahi ni. Arab sehari berapa puluh kali dia sebut wallahi. Umar bin Al-Khattab belum masuk Islam lagi pada masa tu, dia kata apa? Wallahi syair. Ni hati dia duk mengaku kehebatan ayat Quran yang Nabi baca, tapi dia deny benda tu. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, syair. Dia kata Muhammad ni memang penyair, dia kata. Dia duk lawan hati dia.